Okey, hari ni kita nak baiki ni. Ni kipas ni Ventus ni. Ventus ni. Ni brand ni. Jadi dia punya kelajuan kat sini kat remote ni. Jadi kita sharp ni. Dia punya ni motherboard ni. Ni rosak. Sekarang ni kita nak bypass dia. Kita tak gunakan motherboard. Okey. Okey, ada benda yang saya nak tunjuk sini ya. Okey, kalau tuan-tuan tengok ni ada yang merah dan putih ni ya. Jadi first kita akan cabut yang ni dulu. Cabut yang ni. Yang ni merah ni. Jadi kita cabut wayar dia. Yang wayar merah ni nampak ni dia tulis sini ya. Nampak ni dia tulis L tu live lah, live. Cabut. Dan bawah ni ada tulis dia tulis N, neutral pun cabut. Okey. Okey, nak tunjuk ni dia sebenarnya dia melekat ni. Okey. Okey, nampak yang putih ni pun kita cabut juga. Kita cabut wayar yang melekat. Ni saya ada cabut kan. Kalau tidak dia macam ni dia melekat ni, kita cabut kan. Cabut. Okey. Okey, tuan-tuan perasan ni wayar oranye. Ni warna oranye dan ni warna hitam. Okey, yang oranye ni kita sambung dekat ni, yang kat coklat ni. Live. Ni live wayar live. Kita sambungkan kat konektor ni. Okey, kita ketatkan betul-betul. Okey, dah ketat. Okey, yang hitam ni kita sambung yang kat bawah ni. Ni wayar biru ni, wayar biru ni. Ni wayar biru. Sambung kat bawah. Okey, ketatkan. Okey. Sekarang kerja kita dah siap dah. Ni kapasitor dia. Jadi kapasitor dia melekat dekat sini sebenarnya. Ni tapak ni. Pasang balik. Okey. Sekarang kita nak test dia hidup tak Yang ni kita dah connect kitanya dengan plug Okey, kita dah connect plug. Sekarang ni kita nak test dia hidup tak hidup. Sekejap Pergi onkan. Okey. Kita suruh Takib untuk onkan kipas Okey. Tengok dia pusing lah. Okey, on. Stop. Nampak dia pusing. Pusing. Sekejap gap. Sekali lagi. Sekejap. Kita nak test Kita nak test. Sekejap. So the current. Sekejap Okey, sekarang kita nak test balik Kita pegang Okey, on. Off. Nampak dia pusing. Jadi pendawaian kita berjaya lah. Nanti kita pasang yang dekat ni. Tu, dekat dia tapak tu Okey, semoga perkongsian ini mendapat manfaat. Jadi kita jimat RM120 lah kalau nak beli kipas bagus Cuma bila pasang ni dia akan laju lah. Dia tu 5 lah, dia tak ada ni. Dia kena pasang regulator dekat switch tu. Ni nampak switch tu, kita pasang regulator. Okey, sekian.